Assalamualaikum, salam sejahtera rakyat Malaysia sekalian. Saya baru bertemu dengan Saudara Anwar hari ini. Pertemuan kami hanya sekali dalam 3 minggu. Itu pun melalui kaca. Tidak dapat bersalaman. Hanya berkongsi telefon, intercom antara satu sama lain. Saya, anak-anak dan menantu dan juga cucu. Kami juga diberikan satu notis bahawa tiap perbualan kami dirakam adalah untuk security. Jadi kita tidak dapat memberikan apa-apa kata ataupun rahsia antara kami. Semua akan dirakamkan. Memang sedih, terutama masa puasa, masa raya. Tetapi inilah harga, kalau inilah harga untuk negara kita menjadi lebih baik. Negara kita nak sama-sama menegakkan keadilan, melawan segala kezaliman. Harga ini Anwar, kami sekeluarga, kami rela membayarnya. Kita mesti bersama-sama. Kalau rakyat bersama, tidak ada kuasa yang dapat menindas kita lagi. Itu penting. Kalau nak katakan kita akan masuk dalam bersih satu, bersih dua, tidak ada apa-apa. Ada. Kita tidak pernah melihat negara kita ini menafikan Barisan Nasional 2/3 majoriti. Kita tidak mimpikan bahawa Selangor akan jatuh kepada Pakatan Rakyat. Dan kita tidak ingat kata kita boleh membuat perubahan. Tapi ada perubahan. Rakyat mesti bersuara. Janganlah kita tunduk kepada kezaliman itu. Masa itu kita tidak dapat buat apa-apa. Inilah masanya untuk kita berbuat sesuatu. Dan pada akhirnya, anak cucu kita akan tanya apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan negara kita. Inilah effort kita. Inilah perjuangan kita.